Inilah dia, Wiravo Kansai Motomaniac. Kereta yang ada cerita dia sendiri. Maybe ada yang tahu, ada yang tak tahu. Dulu waktu kita ambil kereta ni, warna dia putih. Dah siap convert Evo belakang. Tapi macam biasa, kalau tak ada sentuhan Motomaniac, bukan Motomaniac punya kereta lah cerita dia. Kita cat balik warna merah sebab masa tu tengah nak siapkan projek A31. Jadi nak bagi dua-dua nampak macam adik-beradik. Alang-alang nak matchkan vibe kereta ni dengan kereta projek A31, kita pakai barang-barang billet. Sama macam projek Sefiro A31. Barang-barang billet daripada VR, Velocity Race. Semua barang bilik yang korang tengok dekat dalam kereta ni, daripada cover engine, daripada intake, all catch tank, turbo punya mouth ni apa semua, dari VR Velocity Race. Kalau korang nak buat, boleh Roger diorang laju-laju. Kansai, kenapa kita panggil dia Kansai? Sebab body kit kereta ni kita pakai body kit Evo Kansai untuk Proton Wiravo ni. Jadi itulah sebab nama dia Kansai Wiravo. Lagi satu, exhaust dia bukan exhaust yang main-main. Exhaust yang kita buat keluar daripada bumper depan, bukan daripada bonet, bukan daripada tepi, bukan daripada belakang, tapi daripada bumper depan kereta Wira kita orang. So gang, inilah dia Wiravo Kansai. 17 dengan 18 Oktober kita akan turun ke Wira Day 2025, bawa kereta ni, merchandise kita orang, booth kita orang dan macam-macam lagi. See you guys there. Papa Roger, ciao.